Salam sejahtera. Hari ini saya nak kongsikan kepada anda semua cerita saya sendiri berkaitan dengan decoder MyTV. Okey, yang ini decoder pertama saya beli. Yang ni decoder kedua saya beli. Sekarang saya sambungkan decoder kedua ni ya. Okey. Kita semua tahu pada tahun 2019 negara kita telah menukar sistem pemancar kita dari analog kepada digital. So, kita perlukan decoder. Okay, ini decoder pertama saya. Saya pasang, saya guna, semua elok. Lepas tu saya beli decoder kedua. Decoder kedua saya pasang, dia keluar asap. Okay. Lepas itu saya periksa IC ini hangus nombor rujukan dia A17C. Tak masalah dia. Ketika itu pada tahun 2019 saya tak jumpa alat ganti. So saya guna baliklah decoder ni. So baru-baru ni saya dah jumpa IC tersebut, saya tukar dan dia boleh digunakan. Okay? So cuma masalah dia ialah indikator ni tidak menyala. Biasa sini ada tulis channel 1, channel 2, channel 3 tak menyala. Sebab apa? Sebab semasa dia berasap, dia telah merosakkan IC ni ya. IC ni yang mengawal display ni ya. So apa boleh buat? Saya gantikan step down IC tu dan dia boleh digunakan. Cuma display tak ada saja. Okay. So cerita dia macam ni sebenarnya. Decoder pertama ni, okay, saya beli dan dia punya adapter 12 volt. Okay, nampak sini ada tulis 12 volt. Jadi decoder yang kedua ni dia guna adapter 5 volt. Saya tak perasan, saya ambil yang ini, okey, yang pertama ni saya sambung. Bila sambung dia terus berasap. Okey, so pastikan kalau anda ada peralatan elektrik ataupun elektronik, sebelum anda pasang pastikan anda guna adapter voltan yang betul. Okay? 12 volt kalau masuk kepada 5 volt dia pasti berasap. Okay? So kadang-kadang boleh dibaiki, kadang-kadang tidak boleh dibaiki. Yang ini unik sedikit, dia boleh dibaiki. Tengok ada siaran semua. Cuma masalah dia indikator ni tak menyala. Lepas tu masalah dia IC yang kawal indikator ni pula saya tak jumpa. Okay, so peluang untuk dibaiki biasanya 50-50. Masalah utama ialah tidak ada alat ganti.